semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan The Wonder Series akan membuat eksperimen tentang cara-cara membuat aiskrim. Oh, saya rasa hari ni saya nak makan aiskrim lah. Apa bahan-bahannya dekat rumah awak? Saya hanya ada santan dengan susu dan sedikit saja. Saya rasa saya ada idea saya nak buat aiskrim. Jom buat? Jom. Okey, bahan yang kita perlukan ialah bekas, ais batu, susu dan selidi, santan dan juga black prinsip dan garam. Apa kegunaan santan ni? Santan ni untuk melemakkan lagi kita punya aiskrim. Boleh sedap. Oh. Susu ni memang kena guna susu dan selidi je ke? Taklah susu lain pun boleh. Yang penting ialah full cream sebab untuk supaya tekstur aiskrim kita supaya jadi lembut. Apa pula fungsi garam ni? Saya tak tahu, saya cuma isi je. Takkanlah korang tak tahu. Okey, mari saya terangkan. Okey, fungsi garam ni, sebelum kita menambahkan garam, takat beku ketulan aisnya 0 darjah Celsius. Jadi bila kita menambahkan garam, takat beku ketulan ais akan menurun 0 darjah Celsius ke bawah. Jadi suhu ketulan ais akan turun ke bawah dan kita dapat menyejukkan aiskrim dengan lebih cepat. Jadi korang boleh tengok suhunya dengan menggunakan termometer supaya korang dapat lihat sama ada suhunya menaik ataupun menurun. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita buat sama-sama. Okey. First, letakkan ais batu ke dalam bekas yang telah kami sediakan. Kemudian masukkan sedikit garam. Okey, kemudian ambil beg bersih tu. Isikan susu dan seledi. Kemudian masukkan sedikit santan. Kemudian tutup sampai buang dia punya udara yang berada di dalam. Masukkan ke dalam bekas. Dan masukkan ais batu tadi. Dan masukkan sedikit garam. Kemudian tutup dan goncangkan. Okey, kita akan goncangnya selama 1 hingga 2 minit. Tapi kan, saya nak tanya, korang tahu tak kenapa kita kena goncang dia? Okey, kita kena goncang dia supaya proses pembekuan akan berlaku secara lebih cepat. Jadi aiskrim ni akan mengambil masa yang singkat saja. Okey. Jadi korang boleh teruskan mengoncang aiskrim ni dan kami akan tunjukkan contoh yang telah kami lakukan. Okey, ini contohnya. Aiskrim ni pun nampak seperti pepejal. Okey, marilah kita rasa. Wah, sedap juga aiskrim ni. Mestilah, tengoklah siapa yang buat. Okey. Kami rasa setakat sini saja kami punya penyampaian eksperimen cara-cara membuat aiskrim. Jadi korang semua boleh cuba untuk membuat di rumah. Dan paling penting, pastikan ketika kamu membuat itu ada pengawasan orang dewasa. Okey, jadi apa-apa pun kami mengucapkan sekian terima kasih. Bye.